aktiviti pagi ni kita beli barang sikit, kita beli telur sikit, beli bahan-bahan untuk buat kuih. So kita laksanakan tugas pagi kita beli barang sikit-sikit. Bangun pagi orang kata murah rezeki, betul. Tapi kita kena semangat sikit. Beli barang-barang sikit untuk kita buat kuih hari ni, kita atur kuih insya-Allah. Apa kata rajin usaha tawakal, kita buat yang terbaik dan kita lakukan demi memuaskan hati customer. Kita beli barang ni di pasar Selising. Ni pasar Selising dah. Pasar Siti Sarah Selising. Ya, yang mana ingin beli barang ni dalam pasar ni ada tempat murah. Nama dia Mei. Tempat dia memang murah daripada yang lain. Contoh tepung ubi orang lain jual RM2.5. Dia jual RM2. RM2 dia jual. So kita beli barang untuk nego ni, kita kena beli barang yang murah. Barang yang sama tapi murah. Kita boleh utuh lah sikit korang yang sabar. Okey, terima kasih kerana tengok sudi view YouTube.